Dunia kini syarat dengan kemajuan, tetapi adakah kemajuan itu membawa ketenangan jiwa? Teknologi memudahkan hidup, tetapi adakah ia memandu nilai hidup kita? Soalan-soalan ini membawa kita kembali ke akar pemikiran manusia, iaitu falsafah. Dokumentari ini mengajak anda menelusuri dua model falsafah besar dunia, Barat dan Islam, bukan untuk membandingkan semata-mata, tetapi untuk memahami bagaimana yang membantu siapa kita hari ini. Falsafah Barat berkembang dari Yunani kuno. Plato berbicara tentang dunia idea, manakala Aristotle menyusun logik dan etika. Zaman Renaissance dan pencerahan membuka ruang akal bebas dan meminggirkan agama. Falsafah Islam pula muncul dari wahyu yang turun di padang pasir Mekah, tetapi berkembang dalam istana Baghdad. Para ilmuwan Islam bukan sekadar meniru, tetapi mereka menyaring, menyewak dan menyesuaikan pemikiran Yunani dalam kerangka tauhid. Tokoh seperti Al-Khindir dan Al-Farabi cuba menyatukan hikmah timur dan barat. Ibn Sina pula mengolah falsafah perubatan dan metafizik. Imam Al-Ghazali pula mengkritik rasionalisme ekstrim dan mengembalikan falsafah kepada akhlak dan rohani. Tahukah anda, falsafah barat model lahir pada keresahan manusia terhadap agama institusi. Maka lahirlah rasionalisme. Dunia hari ini banyak dipandu oleh model ini. Logik, kebebasan individu, pemisahan antara agama dan kehidupan awam. Ia memberikan kemajuan, tetapi juga menjauhkan manusia dari makna hidup yang sejati. Berbeza pula dengan Islam. Wahyu adalah sumber mutlak, tetapi akal beri ruang untuk mentadbir dunia. Islam tidak menolak ilmu sains atau logik, malah menggalakkan jihad. Isu hak individu dan kepentingan masyarakat adalah salah satu kesan falsafah Islam Barat terhadap masyarakat. Dalam falsafah Islam, kebebasan individu diiktirafkan tetapi tidak mutlak. Ia harus seimbang dengan tanggungjawab kepada masyarakat dan perintah Allah. Contohnya, kebebasan bersuara harus dijalankan dengan batas moral dan tidak mencederakan orang lain. Hari ini, remaja ramai celik teknologi tetapi buta jiwa mereka. Kita tahu cara buat konten, tapi belum tentu faham makna hidup yang sebenar. Di media sosial, nilai hidup sering diukur melalui like dan followers. Namun di balik senyuman digital, ramai yang tertekan, hilang arah dan tercari-cari makna sebenar kehidupan mereka. Dalam model barat, kejayaan sering diukur berdasarkan pencapaian material dan angka seperti CGPA, gaji dan status, bukan pada niat, keikhlasan maupun akhlak. Akibatnya, manusia semakin hilang kemanusiaan dan sistem menjadi lebih kepada robotik. Falsafah Islam mengajar kita untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan dan menjadikan hidup sebagai ibadah. Di sini falsafah bukan lagi wawancara akademik tetapi panduan harian. Sebagai kesimpulannya, falsafah barat lebih menekankan kebebasan individu dan pemisahan agama dan politik, manakala falsafah Islam menekankan keseimbangan antara kebebasan individu
dan tanggungjawab sosial berdasarkan ajaran agama. Kedua-duanya memberi semangat penting kepada pembangunan pemikiran manusia, tetapi pendekatan dan nilai yang dituturkan berbeza mengikut konteks budaya dan sejarah masing-masing. Pemahaman kedua-dua falsafah ini dapat membantu kita menghargai antara satu sama lain dari berbagai aspek perspektif dan menangani isu-isu sosial, politik dan moral masa kini. Saya mula melihat bahawa falsafah ni bukan hanya untuk pemikir tetapi untuk semua. Ia membentuk cara saya menilai hidup, menghargai perbezaan dan mencari makna. Dahulu saya fikir falsafah itu terlalu rumit, terlalu teoretikal. Tapi bila saya fahami bahawa falsafah ni adalah cara kita bertanya mengapa, saya berfikir lebih dalam tentang diri, masyarakat dan Tuhan. Falsafah ni membantu saya sedar bahawa setiap keputusan walau sekecil mana pun lahir daripada keyakinan kita dan nilai yang kita pegang. Kalau nilai itu kabur, hidup pun menjadi kabur. Tapi jika falsafah yang membimbing itu jelas, insya-Allah hidup akan lebih terarah.